Apakah hukum makan di siang hari tanpa sengaja dengan banyak, setelah sedar kita teruskan lagi? Dia puasa kemudian tak ingat, dia pergi makan, tengah-tengah makan teringat puasa, dia pun makan lagi. Hukumnya boleh. Boleh apa? Boleh pedah. Kalau kita puasa, lepas tu kita tak ingat kita puasa, kita pun pergi makan, pergi minum, tidak batal. Syarat tak ingat. Kita sengaja makan. Sebab apa sengaja kita makan minum? Sebab kita dah ingat kita tengah puasa. Tak batal puasa. Menurut kaul yang asah, walaupun makan banyak, sekawah kita makan laki bini. Sekawah. Nah, bini kita 4 gatal, kita 4 gatal. Habis nasi minyak. Tak batal. Kata Imam Nawawi, man akala aw syariba nisyan lam yuftir alal asah. Menurut pendapat yang paling sahih, orang yang terlupa lalu dia pun makan dan minum walau kana kasira, walaupun banyak, tidak batal. Menurut kau yang paling sahih. Nampak? Dalil mana? Sabda Nabi. Man soma, siapa berpuasa, fanasia, datang huruf pe, lepas pada dah puasa, mari lupa. Bila dah lupa, fa'akala wa syariba, dia pun pergi makan, dia pergi minum. Fal yutimma saumahu, maka teruskan puasa. Tak batal. Kenapa? Dah ingat. Dah tu makan lah. Innama at'amahullah wa saqah, hari itu Allah jamu dia makanan dan minuman percuma. Jelas lagi. Satu Ramadan dah ingat, nasok nasi kabu, 3 gatang makan laki bini. Habis makan, habis. Apa? Puasa. Tak batal, tak ingat. Esok buat asyik minyak pula. Habis. Puasa. Tak batal. Straight 30 Ramadan. 30 jenis menu. Tak batal juga kalau tak ingat. Tapi bodoh lah 30 Ramadan. Tapi tak batal. Tetapi kata ulama, bila tengah makan sedar yang kita ni puasa, wajib berhenti walaupun sutir nasi. Contoh, ada tengah-tengah makan, ada sutir nasi, dia duduk di bibir, duduk dalam telat, baru tengok puasa, sikit-sikit lagi, batal. Tengah minum air, baru teringat yang kita ni puasa, dimaaf, sikit-sikit lagi, batal. Sehingga ulama qiyas dengan jimat. Tengah jimat, tak sedar, tak batal. Sampai 10 Ramadan, 10 hari dah jimat, tak batal juga. Tapi syarat tak sedar. Bila sedar, tak boleh dah, kena waktu bakery simpan di dera semula. Faham tak lagi? Kalau sedar sikit lagi batal. Faham tak lagi? Punah ranah kita. Masa mana berdosa? Masa sedar dah makan lagi, berdosa. Tadi salah, tak berdosa. 3 perkara Nabi kata Allah maafkan umat aku. Nombor 1 al-khata', nombor 2 al-nisyan, nombor 3 benda yang dipaksa. Faham? Orang paksa tak? Tok siap, tok nabeh. Nampak benda lagi? Tok pergi, tok ngulu, tok bila duduk petang tengah hari pas mayat lohor belakang sejik tu. Mari orang jahat 4 orang, 4 betul-betul. Nak tembak 4 orang tadi. Kalau tak makan ni nasi kabu sebuku sore, kita berdiri kepala. Kita takutnya Tok Bila, Tok Siok, Tok Nabil tadi takut makan habis buku. Tak batal. Tengok kita murni hutang tak batal. Nampak? Siap dengan air taping, singobing segaju. Tak batal. Apa? Kerana menyelamatkan nyawa, takut dibunuh, makan tak batal. Dipaksa. Cuma bila orang jahat tu nak pergi, Tok Bila kata kalau boleh mari pula esok. Nampak? Soalan seterusnya.